Oops, jangan scroll. Satu hari, satu hadis. Okey, hari ni saya nak share satu, dia sebenarnya hadis lah, tapi doa ataupun zikir yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk pasar mendapat 1,000,000 pahala. Okey, sesiapa yang masuk pasar lalu dia mengucapkan zikir La ilaha illallah, cuba tuan-tuan ikut, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya sahaja kerajaan dan miliknya sahaja pujian. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Dia yang Maha hidup tidak mati. Kebaikan hanya dalam kekuasaannya dan Allah Maha berkuasa pada setiap sesuatu. Okey, ganjarannya apa? Dicatatnya baginya 1,000,000 pahala, dipadamkan dosanya 1,000,000 dosa, dinaikkan darjatnya 1,000,000 darjat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad.